ni daging khinzir contoh kan, haram. Tiba-tiba dia kata saya boleh ubah daging ni kepada halal. Semua ni kaedah dia apa? Semuanya kita boleh percaya. Kita boleh percaya berlaku, tapi ada satu syarat. Dia benda-benda pelik, benda-benda ajaib ni tidak boleh mengubah sebarang syariat yang sudah ada. Tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Dan tidak juga boleh menjadi hujah ataupun kayu ukur untuk mengatakan dia tu di pihak yang benar. Jadi apa dia punya kesimpulan dia? Yang pertama, kita percaya dengan benda-benda ni boleh berlaku. Kita namakan karamah tadi, maunah tadi, kita percaya, tapi dia tidak menjadi, yang kedua, tidak menjadi kayu ukur adakah dia ni di pihak yang benar ataupun tidak. Yang pertama, dia tidak boleh menjadi hujah untuk mengubah sebarang syariat yang sedia ada, syariat yang sudah ada sekarang, yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Contohlah, kalau kata dia ni karamah dia boleh mengubah daripada solat tu sepatutnya di waktu pagi, dia boleh ubah kepada waktu petang. Tak boleh lah, itu syariat. Sebab solat ni syariat dia berwaktu. Dia mesti solat subuh buat pada waktu subuh, solat zuhur mesti buat pada waktu zuhur. Tak boleh ubah sesuka hati kan. Ataupun kalau kata benda tu asalnya haram, contoh macam daging ni daging khinzir contoh kan, haram. Tiba-tiba dia kata saya boleh ubah daging ni kepada halal. Tak boleh lah macam tu, sebab benda tu dah asalnya haram, dia tak boleh ubah jadi halal.